Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 14 set 22, pada hari ini kami akan berbentangkan tentang kajian tindakan dalam pendidikan bersama dengan proposal kajian intervensi yang kami telah hasilkan. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Mazlan bin Amir Kaidal, Rozima John, Alessandra Maria anak Benjamin, Nurul Ain Afifah binti Muhammad Misbah, Aufa binti Muhammad Ruhuzat dan saya sendiri Muhammad Imran bin Razali. Berikut merupakan tajuk intervensi yang kami telah hasilkan, iaitu penguasaan kemahiran pemfaktoran bagi pelajar tingkatan 2 dalam mata pelajaran matematik melalui kaedah Jubin Algebra. Baiklah, kita akan masuk kepada topik yang pertama, iaitu refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Yang pertama adalah pelajar seringkali mengalami kesukaran dan kurang keyakinan dalam menyelesaikan soalan pemfaktoran menggunakan kaedah konvensional iaitu pendaraban silang, terutamanya kerana mereka lemah dalam kemahiran algebra dan sukar untuk mengingati langkah-langkah penyelesaian. Dan kedua adalah pelajar menunjukkan sikap yang pasif dan kurang berminat apabila menggunakan kaedah tradisional, di mana mereka hanya boleh menjawab dengan bimbingan guru tetapi gagal mengaplikasikan kemahiran tersebut secara sendiri sewaktu peperiksaan. Dan terakhir sekali adalah ketiga, amalan pengajaran yang lalu kurang berkesan dalam menarik minat pelajar dan membina kefahaman konsep yang kukuh, menyebabkan pelajar tidak terlibat secara aktif dan tidak menguasai kemahiran asas yang diperlukan untuk topik algebra. Seterusnya adalah fokus kajian. Yang pertama adalah untuk meningkatkan penguasaan kemahiran pemfaktoran ungkapan algebra dalam kalangan pelajar tingkatan 2 melalui penggunaan kaedah Jubin Algebra sebagai bahan bantu mengajar. Seterusnya adalah untuk menilai perubahan keyakinan dan menilai minat pelajar terhadap topik pemfaktoran selepas pelaksanaan intervensi Jubin Algebra. Dan yang terakhir sekali adalah untuk mengukur keberkesanan penggunaan Jubin Algebra dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam menyelesaikan masalah pemfaktoran ungkapan algebra matematik tingkatan 2. Seterusnya, terdapat dua objektif kajian dalam intervensi yang dihasilkan, iaitu objektif umum yang pertama adalah untuk meningkatkan keyakinan 15 orang pelajar tingkatan 2 terhadap pembelajaran topik pemfaktoran dalam matematik menggunakan teknik Jubin Algebra dengan harapan pelajar dapat meningkatkan minat, pelibatan aktif dalam aktiviti kelas dan berjaya meningkatkan pencapaian mereka terutamanya dalam topik pemfaktoran. Dan seterusnya adalah objektif khusus yang terdapat tiga, iaitu yang pertama untuk mengenal pasti tahap keyakinan pelajar terhadap pemfaktoran selepas penggunaan Jubin Algebra dalam pengajaran dan pembelajaran, menilai perubahan minat pelajar terhadap topik pemfaktoran selepas penggunaan Jubin Algebra sebagai bahan bantu mengajar, dan terakhir sekali adalah untuk mengukur keberkesanan penggunaan Jubin Algebra dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam menyelesaikan masalah pemfaktoran. Kumpulan sasaran pula terdiri daripada pelajar tingkatan 2, Sekolah Menengah Harian Luar Bandar Seberang Perais Utara Pulau Pinang, seramai 15 orang pelajar, dan juga mereka adalah daripada kelas rancangan khas KRK yang menyertai program Dual Language Program DLP. Dan juga pelajar-pelajar ini telah dipilih berdasarkan pemerhatian dan refleksi guru sebagai pengkaji semasa sesi pembelajaran dan pembelajaran PDBC, di mana mereka dikenal pasti masih lagi lemah dalam penguasaan kemahiran mendarab ungkapan algebra dengan menggunakan kaedah pendaraban saling yang menggunakan teknik lama iaitu konvensional. Hai, saya Aufa binti Muhammad Ruhuzat. Saya akan menerangkan tentang 5.0 perancangan, iaitu perancangan pelaksanaan dalam tempoh 3 bulan. Kajian ini melibatkan pengkaji sendiri sebagai guru mata pelajaran matematik tingkatan 2 dan 15 orang pelajar sebagai responden kajian pada tempoh 3 bulan, iaitu bulan Mac, April dan Mei. Pada minggu 1 sehingga minggu ke-4, pengkaji merefleksi, iaitu pengkaji membuat pemerhatian terhadap tingkah laku pelajar dan pengkaji mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar dan kumpulan sasaran daripada PDP lepas. Pada bulan April, minggu 1 sehingga minggu 2, iaitu pengkaji buat tinjauan awal. Pengkaji menjalankan ujian prasejarah individu selama 30 minit bagi mengetahui tahap penguasaan pelajar. Pengkaji juga menganalisis keputusan ujian pra. Pada bulan April, minggu 3 sehingga minggu ke-4, pengkaji membuat perancangan, iaitu mereka
bentuk bahan intervensi iaitu Jubin Algebra bagi membantu meningkatkan penguasaan pemfaktoran pelajar. Bagi bulan Mei, minggu 1 sehingga minggu kedua, pengkaji membuat pelaksanaan iaitu melakukan pembelajaran berasaskan Jubin Algebra. Yang kedua, pengkaji mengadakan temu bual bersama pelajar bagi mengetahui keberkesanan penggunaan Jubin Algebra dan pengkaji menjalankan ujian pos selama 30 minit secara individu dengan menggunakan soalan yang sama seperti ujian pra. Pada bulan Mei, minggu ketiga sehingga minggu keempat, pengkaji merefleks iaitu pengkaji menganalisis keputusan ujian pos dengan membuat perbandingan antara ujian pra dan ujian pos bagi setiap pelajar. Pengkaji juga menulis refleksi kajian dan membuat cadangan penambahbaikan. Pengkaji juga menyediakan laporan. Okey, di sini kita membuat anggaran pembelanjaan kajian iaitu untuk menjalankan kajian ini, kami telah mengenal pasti bahan dan kos akan terlibat. Jadual di bawah senarai menunjukkan perincian bagi bahan dan anggaran pembelanjaan kajian. Anggaran pembelanjaan kajian seperti kertas A4 berwarna, anggaran dalam RM60, mounting board 19, pen marker 10, pelekat gam iaitu kami akan menggunakan 4 gam dalam RM40 dan bahan bantu mengajar BBM. Bahan bantu mengajar BBM iaitu Jubin Algebra. Dan 6.0 tinjauan awal. Berdasarkan dapatan ujian pra daripada 15 orang pelajar yang ambil ujian, tiada seorang pun pelajar yang mencapai grade A. Sebanyak 5 orang pelajar mencapai grade B dalam 33%, 4 orang pelajar mencapai grade C dalam 27%, 2 orang pelajar mencapai grade D dalam 13%, manakala 4 orang pelajar lagi gagal dalam ujian tersebut dalam 27%. Di sini saya lampirkan analisis keputusan ujian pra dan saya lampirkan juga jadual 5, reka bentuk dan model kajian. Model kajian daripada tindakan daripada Kemis dan McTaggart 1998. Bagi model kajian tindakan Kemis dan McTaggart, dia menunjukkan refleksi, merancang tindakan, melaksanakan tindakan, memerhati instrumen kajian. 5 tu seperti refleksi, pengkaji mengumpul maklumat dan analisis masalah yang dihadapi oleh pelajar dan menyelesaikan soalan pemfaktoran ungkapan algebra menggunakan pendaraban silang. Bagi merancang tindakan, pengkaji merancang intervensi yang boleh dijalankan ke atas responden dan memilih kaedah pembelajaran. Perancangan tindakan intervensi memerlukan kreativiti guru. Manakala melaksanakan tindakan, pelaksanaan tindakan akan dilaksanakan selepas merancang intervensi yang sesuai iaitu Jubin Algebra. Manakala memerhati, pengkaji akan memantau keberkesanan tindakan atau kaedah intervensi dan pengkaji akan membuat refleksi berdasarkan analisis ujian pra dan ujian pos. Last sekali, instrumen kajian, pengkaji mengukur dan memerhati kemahiran pelajar menyelesaikan masalah pemfaktoran. Seterusnya, pengkaji melakukan analisis dokumen seperti dokumen buku dan lembaran kerja. Pengkaji juga memilih pengajaran menggunakan Jubin Algebra sebagai kaedah alternatif bagi menggantikan pendaraban silang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mazlan bin Amir Kaidal, bernombor metrik P151553. Saya akan menerangkan mengenai 7.0 pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknik Jubin Algebra. Pengkaji merancang dan melaksanaan proses pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC untuk topik pemfaktoran ungkapan algebra
dengan menggunakan intervensi yang dipilih iaitu jubin algebra selama 3 bulan. Jubin algebra terdiri daripada 3 elemen berbeza iaitu segi empat sama iaitu berwarna biru, segi empat tepat berwarna kuning dan segi empat sama berwarna merah. Ilustrasi 1 menunjukkan sampel jubin algebra yang akan digunakan oleh responden. Dalam aktiviti 1 memberi penerangan tentang kaedah penggunaan jubin algebra. Setiap elemen jubin algebra mewakili nilai yang berbeza. Kaedah pemfaktoran ungkapan algebra mestilah dibuat dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan keadaan A tidak sama dengan kosong. Dan A, B, C adalah integer. Integer ni adalah nombor bulat. Ataupun sekiranya A itu mewakili nombor pecahan, tu bukan integer. Okay, nilai minimum dan maksimum pada X adalah kuasa 2. Jadi kalau kuasa 3 dan ke atas, tidak boleh menggunakan kaedah ini. Contohnya adalah AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tambah CX. Itu adalah kaedah di mana contoh yang tidak boleh digunakan dalam kaedah ini. Okay, dalam jadual 1, iaitu elemen-elemen jubin algebra, segi empat sama berwarna biru mewakili nilai bagi A. Contoh X kuasa 2 tambah 3X tambah 2. Okay, nilai A bagi ungkapan di atas adalah 1. Sebab kalau di depan untuk perkali A, iaitu X kuasa 2, kalau nilai 1 kita tidak akan tulis. Tu kita tak nampak lah kenapa dia tak letak nilai 1 kat depan. Tapi sekiranya 2X kuasa 2, jadi kita akan letak dalam penggunaan keping ni adalah 2 segi 4 biru. Dan sekiranya 3X kuasa 2, jadi kita akan letaklah 3 keping segi 4 sama berwarna biru. Dan sambunganlah 4X kuasa 2, 4, 5X kuasa 2, 5. Okay. Dalam segi 4 sama, segi 4 tepat berwarna kuning, iaitu mewakili nilai bagi B. Contoh X kuasa 2 tambah 3X. 3X ni adalah nilai bagi B. 3X tambah 2. Jadi nilai B bagi ungkapan di atas adalah 3. Sebab nilai depan X dia adalah 3 kan. Jadi maka 3 keping segi 4 tepat berwarna kuning diperlukan. Jadi contoh yang lain lah, X kuasa 2, kita tukar nilai B ni, X kuasa 2 tambah 5X tambah 2. Jadi 5X tu berkali kepada X tu bagi B, kita boleh letak 5 keping segi 4 tepat. Kalau X kuasa 2 tambah 2X, kita akan letak 2 keping segi 4 tepat berwarna kuning ni. Okay. Jadi untuk segi 4 sama berwarna merah pula, mewakili nilai bagi C. Yang ketiga lah, iaitu nilai C bagi ungkapan di atas adalah 2. X kuasa 2 tambah 3X tambah 2. Jadi 2 tu adalah C. Jadi seandainya X kuasa 2 tambah 3X tambah 6, jadi kita akan letak dalam ni adalah 6 keping segi 4 sama. Okay. Ataupun contoh lain, X kuasa 2 tambah 3X tambah 5. Jadi 5 keping segi 4 sama berwarna merah yang diperlukan lah. Okay. Pemerhatian, sesi penerangan berjaya menarik minat pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan pemudacaraan PDPC. Pengkaji berpuas hati dan bersyukur dengan sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh pelajar. Okay, saya akan bagi kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Ain Afifah binti Mak Misbah dan hari ini saya akan membentangkan iaitu aktiviti yang kedua di mana langkah-langkah dan aktiviti penggunaan serta penyusunan jubin algebra yang dilaksanakan berdasarkan gambar di dalam slide ini. Okey, bagi gambar yang pertama, pelajar mengeluarkan 1 keping segi 4 sama yang berwarna biru, 3 keping segi 4 tepat yang berwarna kuning dan 2 keping segi 4 sama yang berwarna merah. Kemudian pelajar mula menyusun jubin yang berwarna biru iaitu nilai dia A di sebelah atas kiri dan susunan dan sambung susunan jubin bagi nilai B.
Kemudian, susunan jubing untuk nilai C disusun oleh pelajar dan pastikan sambungan jubing mempunyai panjang sisi yang sama. Akhir sekali, setelah pelajar menyusun kesemua jubing A, B dan C, tulis nilai bagi jumlah baris setiap elemen yang diisi pada kotak yang disediakan. Okey, sebagai untuk pemerhatian pula, aktiviti ini pengkaji menjangkakan semua pelajar dapat menggunakan teknik ini dan memberikan jawapan yang betul pada soalan yang diberikan. Seterusnya, aktiviti yang ketiga pula, di mana pengkaji memberikan latihan dan membuat sesi pembentangan menggunakan kaedah jubing algebra berdasarkan pemahaman pelajar dalam menggunakan kaedah ini dengan soalan yang lain untuk teknik yang sama. Okey. Setelah menyelesaikan soalan, pelajar membuat sesi perbentangan secara individual dengan mempersembahkan hasil jawapan mereka menggunakan teknik jubing algebra untuk dikongsikan bersama dengan rakan sekelas mereka. Jadi, pemerhatian dari pengkaji mendapati pelajar bersemangat untuk menyiapkan tugasan yang diberikan serta terdapat juga perubahan positif yang ditunjukkan dari segi keyakinan untuk berkongsi jawapan dari pelajar. Hai, salam sejahtera. Nama saya Alessandra Maria Anak Berjamin dengan kad metrik bernombor P150957. Jadi saya akan membentangkan bahagian part 8.0 iaitu penilaian pelaksanaan kajian tindakan. Penilaian yang digunakan ialah penilaian formatif dan sumatif, iaitu fokus kepada keyakinan murid dan pencapaian pelajar tingkatan 2. Topik yang digunakan ialah kumpulan kami ialah pemfaktoran dalam matematik menggunakan jubin algebra. Untuk bahagian 8.1 iaitu penilaian objektif umum. Pelajar lebih yakin dan aktif selesaikan masalah pemfaktoran. Pemerhatian ialah tingkah laku positif dan penglibatan tinggi. Ujian POS versus PRA, peningkatan pencapaian yang ketara dan kaedah jubin algebra tingkatkan semangat dan keyakinan pelajar. Bagi 8.2 iaitu penilaian objektif khusus. Yang pertama, tahap keyakinan pelajar iaitu lebih berani kemukakan jawapan, mampu jawab soalan mencabar secara jelas dan yakin. Yang kedua ialah perubahan minat pelajar. Pelajar lebih berminat dan tekun. Ramai ingin berkongsi jawapan dan menyertai pembentangan. Yang ketiga ialah keberkesanan terhadap pencapaian. Ujian POS menunjukkan peningkatan dalam markah serta lebih ramai pelajar yang dapat grade yang cemerlang. Jadi kesimpulannya, jubin algebra ialah merupakan kaedah yang sangat efektif. Ia juga berjaya meningkatkan keyakinan minat dan pencapaian pelajar serta semua objektif juga mudah tercapai. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembentangan rakan saya iaitu dalam 8.0 refleksi kajian. Pertama sekali, saya telah membahagikan kepada dua aspek utama, iaitu yang pertama kesan positif kepada pelajar dan yang kedua adalah cabaran ataupun kekangan semasa melaksanakan teknik jubin algebra ini. Iaitu yang pertama sekali kesan positif kepada pelajar, perubahan kepada tingkah laku dan juga minat dan keyakinan diri pelajar semasa sesi pembelajaran dan pengajaran. Di mana hal ini kita pengkaji melihat bahawa sebelum melakukan teknik jubin algebra ini, pelajar kurang yakin ataupun tidak mempunyai kepercayaan diri untuk menjawab di hadapan kerana mereka masih tidak memahami ataupun sukar untuk
mempelajari algebra itu bagaimana. Dan selain itu juga, selepas melihat kepada keberkesanan teknik Jubin algebra ini, pelajar dapat dengan mudah memahami dan juga mempunyai keyakinan diri untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru di hadapan kelas. Mana hal ini adalah satu kesan yang positif kepada pelajar untuk mereka meluaskan ataupun memahami dengan lebih jelas berkenaan topik algebra. Okay, yang seterusnya adalah keberkesanan teknik ini juga dilihat daripada hasil ujian pra dan juga ujian pos yang dijadikan rujukan untuk menilai tahap pemahaman pelajar. Yang mana sebelum memulakan teknik ini, pengkaji telah melakukan satu ujian pra dan setelah seterusnya untuk 9.0 yaitu cadangan kajian seterusnya, saya telah membahagikan kepada 4 aspek, yaitu pertama sekali sasaran kajian, dan kedua penggunaan teknologi, ketiga subjek penuh, dan yang keempat modul latihan. Baik, untuk sasaran kajian pada kajian case ini, pengkaji telah menggunakan 30 orang pelajar daripada sekolah yang sama tetapi daripada kelas yang berlainan sebagai kajian case. Dan untuk sasaran kajian seterusnya, pengkaji boleh memperluaskan bilangan pelajar dan melihat kepada latar belakang sekolah yang berlainan dan juga latar belakang pencapaian akademik yang berlainan. Baik, untuk yang kedua yaitu penggunaan teknologi, itu dengan mengintervensikan Jubin algebra ini dalam bentuk teknologi, dan ianya boleh diakses secara online, dan ini menjadikan ianya fleksibel dan mudah. Karena kita tahu kadang-kadang di sekolah bahan maujud itu kurang dan tidak mencukupi untuk guru menyediakan bahan bantu mengajar yang lengkap lah. Baik, untuk yang ketiga adalah subjek penuh. Untuk subjek penuh, jika penggunaan Jubin algebra ini berkesan untuk satu-satu topik, maka ianya boleh diaplikasikan kepada semua topik, tidak terhad kepada mana-mana topik yang kita pilih. Baik, ini juga boleh kita melihat ataupun menilai kepada keberkesanan pengenalan Jubin algebra ini dalam jangka masa yang lama. Baik, untuk yang terakhir adalah modul latihan. Untuk memperluaskan lagi ataupun melihat variasi dalam output kepada pengenalan Jubin algebra ini, kita boleh menyediakan ataupun pengkaji boleh menyediakan modul latihan yang berasaskan kepada Jubin algebra itu sendiri untuk dipraktikkan. Selain itu, ia juga membantu pelajar dan juga guru untuk memahami topik lain dalam subjek matematik. Dengan demikian, ianya bukan saja memberi satu keputusan dalam jangka masa yang pendek, tapi ia juga kita juga dapat melihat keberkesanan